Jom saya nak bawa jumpa pro. Tapi bukan pro golf, tapi pro ini macam. Tapi bagi tahu nama penuh sikit. Saya lupa nama Abawi penuh. Asmawi bin Muhammad Shah Baki. Abawi. Okey, asal mana? Sinilah sekian. Lahir KL. Lahir KL boleh. Tapi asal usul mak bapak Perak, Taiping. Okey. Abawi, Abawi ni bila start mengurut ni? Macam mana Abawi belajar mengurut? Mengurut ni turunan punya kot. Tak belajar pun. Tak ada pergi kelas ke apa? Tak ada. Dalam mimpi dapat. Woi, lain macam ni. Ni kalau dalam mimpi ni level-level apa ni? Tapi belah moyang mengurut. Moyang cerita moyang belah abang mengurut. Lepas tu moyang belah mak pun mengurut juga. Okey, mengurut juga. Maknanya dia turun daripada keturunan lah. Turunan lah. Tak macam mana boleh itu mengurut pun Abawi tak tahu. Okey, untuk para pendengar atau peminat golf mesti di luar sana, Abawi telah banyak bantu saya sepanjang kerjaya saya dulu. 5 ke 6 tournament saya menang atas kejayaan saya. Tournament Abawi banyak bantulah daripada segi urutan lah. Saya seminggu 3 kali Abawi urut dengan saya Seminggu 3 kali urut saya. Alhamdulillah sampai tournament terakhir saya menang di Harvard. Sebelum malam sehari sebelum saya nak berangkat ke Harvard pun Abawi datang urut saya dan saya pergi main tournament ke Harvard, saya menang. Itu antara kenangan manis saya lah. Yang mana sampai sekarang saya ingat lagi lah. Tapi sampai sekarang pun saya bersama Abawi lagi. Jadi Abawi, macam Abawi ni yang datang ke Davirin ni atau jumpa dengan Abawi, golfer yang datang ke Davirin ni datang jumpa Abawi sebab sakit apa yang banyak? Sakit belakang urat belikat. Urat belikat? Pegang. Ikat ni. Disebabkan main golf terlebih pusing. Bukan pasal salah swing lah, bukan? Bukan. Kalau hari-hari main golf akan kena benda tu. Dia siapa-siapa pun akan kena. Tapi macam mana Abang Awi settle ataupun betulkan urat-urat tu? Pakai mesin ke apa? Pakai tangan. Woi, tengok tu, jangan buat hal tu. Dia ataupun siku. Ini buat dia. Woi, tapi siapa datang urut dengan Abawi ini macam tak ada tipunya. Sakit dan sedap. Package 2 in 1. Okey. Jadi settle lah, Abawi. Dan saya pun benda tu apa yang Abawi cakap memang saya dah mengalami dan real, memang yang terbaik lah. No issue, no complain. Memang kat mana sakit Abawi settlekan, alhamdulillah. Jadi yang banyak datang di sini urut, sukan apa Abawi? Bola. Di sini sekarang banyak golf, bola. Lepas tu sebelum ni lumba basikal Malaysia, lumba motor pun ada juga. Malaysia pun ada juga. Pemain ni budi-buda pun ada juga. Banyak Abawi banyak. Pelumba lari pun ada juga. Macam Abawi bukan target satu sport je lah. Semua sport yang mana ada masalah, InsyaAllah, muscle ke urat ke, boleh jumpa. Macam Abawi dekat sebelum ni Abawi bukan dekat Kuasa kan? Sebelum dekat mana? Sebelum ni dekat Bukit Lanjan. Ada satu kedai kelapa kat Bukit Lanjan. Belakang tu ada buat satu kedai. Memang buat sebelum. Okey. Memang ada tempat. Mana semua pergi sana lah. Semua pergi sana. Start bila Abawi masuk Kuasa Davirin ni? Kuasa Lane Golf Davirin. 5-6 tahun dah. Sebelum PKP lah. Sebelum PKP. Sebelum 5-6 tahun dah. Dekat Kuasa Lane ni. Urut kat sini. Jadi sekarang orang semua datang sini. Maknanya pada peminat golf mesti di luar sana, Abawi dengan saya ni memang kita lama Abawi kenal lah. Lama, ingat dekat 20 tahun Abawi kan dengan saya kan. Abawi banyak tolong saya lah dari segi urutan lah. Jadi itu antara orang yang datang Davirin lah jumpa Abawi sakit. Jadi waktu operasi urut Abawi start pukul Abawi? Biasa tengah hari sampai pukul 11 lebih 12. Start dah? Pukul 1 ke start lah. Sampai tengah malam lah. 11 lebih 12. Sampai 11 12 juga Abawi. Jadi kat sini Abawi dengan Datuk Aziz ingat kan? Datuk Aziz lah. Terima kasih banyak lah Datuk Aziz bantu Abawi, bagi tempat lah beliau bagi tempat untuk Abawi. Dia tak nak bagi Abawi lagi mana dah. Memang kat sini tempat dia. Dan orang pun nak datang urut pun datang sini lah Kuasa Golf Davirin. Ada bilik urut. Tak apa, nanti kita tunjuk bilik urut special punya. Ada aircon. Ada aircon. Bukan kipas tau, aircon tau. Kipas pun ada aircon. Dua. Saya satu, dia bagi dua. Okey Abawi, ini pasal urut-urut ni saya rasa dah settle ni.
Saya tak puas hati satu dengan Abang Wi ni. Abang Wi famous ni daripada saya ni. Friday swing ni sampai satu dunia orang tengok ni. Apa cerita ni? Abang Wi, mana datangnya swing one in a million swing ni? Swing putar alam, putar beat semua. Dia bercantum, bergabung, mengandung tu. Ini sampai cikgunya. Oh my god. Kenapa nak swing lain macam? Mari. Ni modified swing ni, modified. Okey. Dia ajak hari tukar. Bila Abang Wi start main golf? Itu orang nak tahu tu. Bukan baru je. Ada kat yang sebelum ni pukul biasa je. Yang betul-betul yang tengah main betul ni 6-7 tahun lah. Mana start? Mula start main golf ni sebelum PKP lah. Sebelum PKP lah. Okey. Sebelum tu tak ada serius sangat. Lepas 5-6 tahun ni main betul lah. Tapi yang saya tahulah sebelum kuasa, sebelum habis kat kuasa ni kat Kota Mazam tak pernah main golf pun. Yang saya masa Abang Wi urut saya, time urut saya pun tak pernah main golf. Tak ada. Dan saya pernah ajak Abang Wi tak berminat dia cakap. Banyak urut dia. Jadi lepas tu ada kat dalam buku kan dah tutup dekat apa Shah Alam punya tutup apa? Bukit Jelutong. Bukit Jelutong. Oh, tu dah tutup. Benar ada kat kadang-kadang pukul sana. Dengan Tengku. Kawan baik ke? Kawan baik dulu. Jangan lupa subscribe Tengku. Jangan lupa Tengku. Subscribe. Shaman Golf Sport. Shaman Golf Sport. Jadi start situlah, start serius sebelum PKP sampailah sekarang. Sampai dah famous ni. Dah famous teruk ni. Saya dengar kata Abang Wi keluar semua sampai orang tarik baju ni. Dah ambil gambar betul ke? Okey, tak itu je saya kidding lah lawak je. Okey, jadi macam Abang Wi ni swing tu kepak sini, silat sana, silat sini. Tak susah nak muka bola apa ni. Kata tak susah. Orang saya dah kat dia zap tu. Abang Wi sap. So kena bola tepat. Enggak. Banyak orang kalau lalu je. Bagi pendapat saya, orang yang tak ada ilmu dia dah tak boleh tengok swing boleh balik demam tu. Balik tu. Skor kalau main Padang tu apa? Skor yang terbaik baru ni lah. Pernah skor 80 lebih lah. 80 lebih lah. Okey lah, 80 lebih okey lah. Sebab Abang Wi pun bukan serious golfer. Dia 80 lebih okey. Jadi waktu swing tu sampai saya tengok ada di social media pun, ada satu platform social media pun sampai ada artis ngangam mulut tengok kan. Di mana tu? Di sini ke tempat lain? Di sini juga. Oi, famous betul. Kuasa. Okey, Abang Wi, saya rasa kita pun dah sampai di penghujung. Jadi siapa-siapa nak datang, ada masalah muscle ke urat apa, datang mana? Kuasa Land Golf Davidin. Jumpa dah Abang Wi. Okey, Abang Wi, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama Shaman Golf Sport. Semoga Abang Wi terus membantu all the golfers untuk yang ada masalah, urat-urat sakit ke apa. Memang bagi saya apa yang Abang Wi memang terbaik lah. Memang banyak bantu saya. All the golfer, bukan saya je lah. Banyak feedback daripada golfer-golfer. Memang Abang Wi Hurut ni memang antara yang terbaik lah. Kepada semua kawan-kawan Nawi, jangan lupa support Shaman Golf Pride.